semalam telah berlangsungnya majlis makan malam dan solidariti bersama Haji Azlan Johar, dan selepas itu berlangsungnya sidang media yang di mana Haji Azlan Johar telah bercerita dan apa yang sebenarnya berlaku kepada beliau, dan benarkah beliau direhatkan daripada tugasan mengulas di Piala Dunia 2026. Kita saksikan sidang media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan saya Dato' Mokhtarudin yang telah sudi menjemput saya untuk datang pada malam ini dan ke majlis dan juga jamuan malam pada hari ini. Pertama sekali berkenaan dengan saya diminta direhatkan. Saya mulakan daripada awal ya. Pada hari Khamis yang lepas, saya telah dihubungi oleh Datuk Seri Taqiyuddin, sahabat lama saya, boleh saya katakan sahabat baik saya lah, untuk datang ke Seremban untuk mengambil sijil keahlian saya. Jadi saya pun berkata kepada beliau bahawa saya boleh datang. Kemudian pendekkan cerita, saya pun sampai ke Seremban dan saya pun, nama saya pun dipanggil naik ke atas pentas untuk menerima sijil daripada timbalan Presiden sendiri, iaitu Tuan Haji Ibrahim. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Ibrahim dan juga pemimpin tertinggi pihak PAS kerana telah sudi menerima saya untuk menjadi ahli. Alhamdulillah. Lepas itu saya pun berbisik kepada Datuk Taqiyuddin bahawa saya harus pulang awal untuk saya berehat sebentar dan untuk saya menyiapkan kerja saya untuk saya memberi ulasan Piala Dunia perlawanan di antara pasukan Brazil dan juga pasukan Maghribi. Ketibanya saya di studio RTM, studio 4, saya pun menjalankan tugas saya seperti biasa bersama rakan baik saya juga, Datuk Dollah Saleh. Dan kami pun menjalankan tugas dengan begitu alhamdulillah, tugasan kami pada malam itu berjalan lancar. Setelah habis saja saya dan Datuk Dollah bertugas, saya telah didatangi oleh penyelaras siaran langsung untuk berjumpa dengan beliau di bilik rehat. Saya semasa itu pun dah rasa sesuatu yang kurang enak. Jadi saya pun masuk ke dalam dan beliau pun bercakap dengan saya, "Abalan, terima kasih kerana datang pada malam ini, dan nampaknya tugasan malam ini berjalan dengan sempurna dan baik. Tetapi saya telah mendapat arahan dari pihak atas bahawa selepas ini Abalan tak perlu datang lagi kerana Abalan direhatkan terus daripada menghabiskan baki-baki perlawanan yang sepatut saya berikan ulasan." Jadi maksudnya baki-baki di sini, sebelum Piala Dunia ini berlangsung, saya telah ditawarkan untuk menjalankan tugas sebagai pengulas di radio RTM, dan setelah itu saya pun menerima jemputan tersebut. Setelah jemputan ini semua dilakukan melalui WhatsApp ya, WhatsApp kami. Jadi saya pun menerima jemputan itu, kemudian apabila jadual itu telah pun disediakan, nampaknya saya terpaksa menjalankan tugasan sebanyak 9 perlawanan bersama Datuk Dollah Saleh. Setelah perlawanan di antara Brazil dan juga Maghribi itu habis, dan setelah saya diminta rehat, terus saya tidak pergilah ke RTM untuk memberikan ulasan. Di sini saya agak rasa maaf ya, saya cakap di sini. Saya bertanya kepada penyelaras yang memberitahu saya tentang saya terpaksa direhatkan itu. Mengapa saya direhatkan? Dia kata, saya rasa Abalan, saya di RTM semua panggil saya Abalan. So dia kata, saya rasa Abalan tahulah sebabnya, kerana Abalan termasuk dalam media yang Abalan telah menjadi ahli PAS. Jadi atas arahan atas saya direhatkan. Jadi selepas itu saya kata okey,
saya pun pulang. Tapi di sini saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RTM sebenarnya. Dan RTM lah yang mengenal bakat saya untuk memberi pembahasan. Saya amat berterima kasih kepada rakan baik saya ataupun orang selalu panggil saudara kembar saya, Tuan Haji Zainal Abidin Raub, yang sangat memberi galakan kepada saya, dan beliaulah orang pertama yang bertanggungjawab memberi langkah kepada saya untuk saya untuk saya memulakan tugas saya sebagai seorang pengulas bola sepak dalam siaran-siaran langsung, terutamanya Liga Malaysia dan juga Piala Dunia yang diadakan di negara kita. Saya rasa saya telah menjalankan tugas Liga Malaysia ni dah bertahun-tahun dah, 20 tahun. Dan juga Liga Piala Dunia, saya rasa saya dah jadi hampir 3 atau 4 kali Piala Dunia. Jadi saya rasa tugasan ini memang saya sangat minat. Jadi kepada RTM, terima kasih banyak-banyak kerana telah memberikan saya peluang ini. Tak hampa saya sedari dah 20 tahun saya menjadi seorang pengulas. Saya sedar ya. Saya sangat sedar bahawa sebagai seorang pemain bola sepak, saya tidaklah sehebat rakan-rakan saya yang lain seperti Mokhtar Dahari, Santok Singh, Arumugam, Bakri Ibni, So Chin An, kalau saya nak namakanlah, dan sudah tentu Zainal Abidin Hassan dan juga Datuk Nur Saleh. Tetapi saya rasa jika saya gagal menjadi seorang pemain bola sepak yang hebat, mengapa saya tidak boleh menjadi seorang pengulas yang hebat? Dan saya rasa setakat ini pihak siaran di RTM, di TV3, di Astro Arena, mereka saya rasa sangat appreciate lah, menghargai setiap tugasan yang telah saya lakukan. Jadi setelah saya direhatkan, saya duduk termenunglah kat rumah selama 2 hari. Panggilan telefon daripada rakan-rakan, tetapi di sini saya sangat bersyukur dan saya hargai daripada rakan-rakan daripada PAS sendiri, rakan-rakan saya, bekas pemain bola sepak, dan juga rakan-rakan pengulas saya, terutamanya bekas pemain bola sepak yang menjadi pengulas. Mereka semua menzahirkan rasa terkejut mereka kerana saya terpaksa direhatkan kerana saya menjadi ahli PAS. Jadi di sini saya sebagai seorang bekas ahli sukan negara, saya tertanya-tanya, inikah yang akan berlaku kepada kami, kepada rakan-rakan saya yang lain, legenda-legenda sukan negara, jika mereka salah ataupun mereka tidak memihak kepada pihak yang memerintah? Salah ke? Apakah nasib mereka jika mereka tidak mengikut kehendak pemerintah ataupun tidak menyokong pemerintah? Jadi di sini saya cakap, masa depan pemain-pemain nampaknya ataupun legenda-legenda negara ini saya nampaknya terus boleh dikatakan gelap. Kerana kami harus meneruskan karier sebagai seorang ahli sukan. Manakala saya pula, walaupun saya mempunyai sijil kejurutian yang boleh dikatakan tinggi, sijil instruktur yang saya telah lulus dengan jayanya, tetapi tugas mengulas ini memang saya sangat minati, dan saya sendiri akan melakukan kajian dan juga melakukan homework yang begitu terperinci untuk menjadi seorang, agar satu hari nanti saya akan menjadi seorang pengulas bola sepak yang tersohor di negara ini. Saya rasa cita-cita saya itu tidak salah, tetapi nampaknya cita-cita saya pada Piala Dunia tahun ini terus terbantut. Saya kadang-kadang kesian apabila saya lihat di media rakan-rakan saya dikecam, rakan-rakan saya dikutuk, dikeji kerana mereka tidak dapat memenuhi cita rasa peminat-peminat bola sepak di dalam mereka mengulas. Kerana sebagai salah seorang yang boleh dikatakan pioneer dalam bidang ini, saya memang sangat membantu tugas-tugas kawan-kawan saya ni yang menjadi pengulas. Tanyalah mereka. Mereka tahu sangat apa yang telah saya buat sebagai seorang rakan pengulas. Jadi di sini sekali lagi saya rasa kepada legenda-legenda sukan negara,
berhati-hatilah. Kita berhempas pulas di tengah padang. Kita bersara daripada bidang sukan yang kita minati. Tetapi bagaimana dengan masa depan kita? Jika kita tidak mengikut ataupun tidak menyokong pemerintah. Kerana masing-masing ada naluri masing-masing. Masing-masing ada pandang, masing-masing ada mendengar, masing-masing ada melihat. Jadi mereka tahu mana yang mereka patut pilih. Jadi saya rasa saya memilih PAS ini nampaknya adalah satu pilihan yang tepat. Dan kerana saya lihat di depan mata saya sendiri ya, bagaimana mereka sangat memberikan sokongan kepada saya. Dan saya rasa memang betul ya, juga saya sangat sedih lah kerana saya tak sendirikan. Tetapi walaupun rezeki saya terhenti di Piala Dunia tahun ini, saya yakin rezeki saya ini tidak siapa yang boleh tentukan melainkan Allah saja. Jadi itulah saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Yang boleh terangkan tak keadaan PAS? Kenapa Abang memilih PAS saat sepatutnya hari pertama World Cup? Tapi tunggu lepas World Cup. Dan saya tambah salah Sufi, of course kenapa pilih PAS, dan of course kenapa tak tunggu habis final kan. Dan juga masa yang of course masa diumumkan tu, tahu ke tak risikonya? Sebab kita faham lah kerajaan ni kadang-kadang koyak dia macam tak. Beginilah ya. Sebab saya yakin kerajaan sekarang adalah adalah sebuah kerajaan yang sangat adil, sebuah kerajaan yang sangat baik, dan mempunyai reform yang sangat mereka pegang. Jadi sebab itu saya tidak segan silu, saya tidak takut kerana saya dijemput oleh Datuk Kaki untuk menerima sijil saya di Seremban tempoh hari. Jadi tetapi apabila saya menerima sijil itu, saya rasa terkejut. Rupanya kerajaan ini tidaklah seperti mana yang mereka mereka laung-laungkan. Jadi selepas saya terkena ni, saya nampaklah sekarang ni memang saya tidak salah lah memilih PAS sebagai parti untuk saya sokong. Dan seperti pertanyaan saudara tadi, mengapa saya memilih PAS? Terus terang di sini, saya mengenali Datuk Seri Taqiyuddin lama. Dan kepribadian Datuk Seri Taqi ini terhadap saya sebagai seorang sahabat amatlah saya hormati dan saya sanjung tinggi. Kesantunan yang ditunjukkan oleh beliau sebagai seorang Setiausaha Agung di PAS ini, di mana beliaulah orang pertama yang sentiasa memberi ucapan apa-apa kepada saya. Contoh ucapan selamat hari raya Mahal Hijrah baru-baru ni, dialah yang pertama hantar dekat saya mengucapkan mahal. Jadi saya tengok kepribadian dia sebagai seorang yang pernah menjadi menteri, sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang Setiausaha Agung PAS. Saya rasa watak yang dia tunjukkan ini memang tidak dilakonkan oleh beliau. Jadi saya kata, macam mana saya nak tolong dia supaya karier dia boleh diteruskan. Kerana dia sungguh, kesantunan dia tu sangat terpuji. Jadi saya rasa saya masuk PAS lah. Saya telefon dia terkejut ya tuan-tuan ni. Masa saya telefon dia, Datuk Seri, saya kata saya dah nekat ni. Dia kata, apa tuan Lan? Dia panggil saya Lan. Apa tu Lan? Dia kata, saya ingat saya nak masuk PAS lah Datuk Seri. Dia kata, Alhamdulillah, betul ke? Betul. Jadi bila saya boleh jumpa Datuk Seri? So dipendekkan cerita, kami pun jumpa di Smart FM depan tu kan ada restoran tu. Kami jumpa di situ dan saya pun isi borang di situ. Dan dialah yang menguruskan semua. Minta maaf saya cakap, borang saya tu saya hanya isi borang je. Yuran semua Datuk Seri uruskan. Jadi saya pun nekat saya menjadi ahli PAS semua hidup. Dan semoga anak cucu saya juga nanti akan turut serta bersama-sama saya untuk menjadi ahli PAS. Kerana saya yakin parti PAS ini adalah satu parti yang patut kita ikut dan patut kita ikuti jejak langkah mereka.
Terima kasih. Ada beberapa ketomahan persepsi melontarkan sosial media bahawa Azlan Johar bukan permanent, bukan staff, bukan yang inilah bagi pengulas sepak bola dunia. Hanya jemputan sahaja. Betul. Komen bila Dan saya nak tambah sikit Tuan Sufi. Ashwat kata end of contact and all. Betul. So saya nak tahu macam mana apa tu keadaan dan keberadaan Abang Azlan dekat situ sebagai pengulas macam mana? Ada Saya menerima jemputan daripada penerbit Piala Dunia RTM. Sama ada saya setuju ataupun tidak dijemput untuk menjadi pengulas sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Saya membalas, saya telefon, saya kata saya sangat gembira menerimanya. Setelah saya memberi jawapan itu, tidak lama sesudah itu sebelum Piala Dunia dimulakan, saya pun telah menelefon penerbit mengatakan kepada dia kerana saya mendengar rakan baik saya Datuk Nurul Saleh akan turut menjadi pengulas di RTM. Jadi saya pun cakap dengan penerbit, mengapa tidak letak saya mengulas dengan Datuk Dolah? Kerana saya rasa Datuk Dolah ni kira dia barulah dalam bidang ulasan. Saya rasa kalau saya bekerja bersama-sama dengan dia, bolehlah saya bantu sedikit banyak dalam kami bersama-sama bertugas itu. Dan itu memang saya buat. Dan saya rasa dan apabila saya menjawab bahawa saya terima untuk saya menerima tugasan itu sebagai jemputan, saya pun diberikan jadual di mana sepanjang jadual Piala Dunia ini saya harus bekerja sebanyak 9 perlawanan. Jadi saya sempat buat satu saja. Selepas itu arahan daripada atas minta saya direhatkan. Itulah dia. Ya. Kenapa waktu direhatkan tu? Yang orang pertama yang memberi maklumat kepada orang-orang YB dalam ceramah beliau. Kenapa Haji Azlan tidak kalahkan maksudnya berlangkap kepada media ataupun selepas daripada kejadian tersebut tak media harus berdanda yang konteks ni? Saya rasa saya ni tak naklah mengheburkan benda ni. tak nak besarkan keadaan. Saya rasa bukanlah saya ni nakkan publicity. Sebab saya saja dah cukuplah publicity saya sebagai pengulas. Dan saya rasa ramai juga kawan-kawan saya mengenali saya sebagai seorang pengulas. Jadi saya tidak menunggu lama. Saya tunggu agak lama selepas saya direhatkan pagi itu pukul 8. Petang tu pukul 5. Saya telefon sahabat baik saya lah. Siapa dia? Saya mengadulah pada Datuk Seri Taki. Datuk kecil. Apa dia? Datuk Seri Taki sebab. Beliau sebab ya. Dengan nasib yang menimpa saya. Jadi seterusnya saya ada di sinilah. Balan, apa perancangan Balan kalau selepas ni Balan? Kalau contohnya kalau RTM saya tahu buka hati Jadi soft kan? mungkin nak offer final dunia ke ulas, adakah Balan akan menerima atau apa Balan? Saya rasa tentu saya akan menerima. Saya tidak saya daripada parti PAS. Kami bukan berdendam. Mengapa kami harus menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat? Saya sekarang ahli PAS. Saya nak orang tengok PAS ini adalah sebuah parti yang baik, parti Islam yang tidak pernah berdendam, kerana kita ni percaya dan kita cuba mengikut kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi saya akan bertindak sebegitu. Saya berbesar hati jika dijemput dan saya akan bertugas dengan profesional. Dan saya tidak akan mengungkit balik apa yang telah berlaku. Kerana saya telah menjadi seorang ahli PAS dan saya rasa saya patut menunjukkan contoh yang terbaik kepada ahli-ahlinya dan kepada seluruh masyarakat di tanah air ini. Tadi sebut
Haji tadi sebut ada 9, sepatutnya mengulas pada 9 perlawanan. Adakah dalam 9 perlawanan tu diberikan kontrak oleh RPM dan sekiranya benda ni berlaku adakah ia breach the contract? Sebenarnya kami tidak diberi kontrak. Kami hanya menandatangani penerimaan tugas selepas tim tamat. Tetapi kami telah ditawarkan melalui WhatsApp, melalui jadual bahawa saya akan bertugas untuk 9 game dalam jadual tu. Jadual tu maksudnya jadual tu adalah satu kontrak lah. Walaupun dia tidak bukan Itu bukanlah kontrak per se. tapi itu adalah satu jemputan yang apabila saya telah menerima jadual itu, saya terpaksa batalkan tugasan-tugasan saya yang lain. Kalau saya cakap Di satu jemputan tawaran. tawaran tadi kenapa saya tidak menerima tawaran daripada yang lain? Sebab saya memang minat mengulas di RTM dan saya cakap terus terang, kaki tangan di RTM yang mana bertugas bersama-sama saya sangat memberi saya kerjasama yang baik. Kami sentiasa berlawak, mereka pun tahu kalau saya datang saya buat lawak dengan diorang. Ini memang perangai saya lah. Jadi saya rasa apabila direhatkan sebegini, saya merinduilah kawan-kawan saya. Jadi apabila dipanggil nanti saya bertugas, hilanglah rindu saya pada rakan-rakan saya. Kalau macam tu keadaan dia, padahal malam pun basically-nya menerima benda itu dalam keadaan pengetahuan, at least dia macam kontrak lah kan, walaupun dia baca jadual. So ada tak malam macam berurusan dengan mana-mana pesuam kan, untuk meneliti kod lah, menekan amalan dah mengalami kerugian di tempat lain sebab nak terima job ini. Dia kata job ini pula kena kerja macam tu je. So mungkin ada kemungkinan tak untuk kami tindakan apa-apa pun. Saya rasa dekat PAS ni tak payah susah dah. Kita dah ada king of the peguam dah. Kawan baik saya lah, Datuk Seri Taki. Jadi saya berjumpa dengan dia lah, minta pandangan dia je lah. Yang tanya Atul Balan, memandangkan bukan kontrak, saya pun tak nak tanya berapa dapat kan, tapi dia payment per match ke tu macam mana? Dia payment per match. Macam saya dulu payment per match juga, tak apa je. Nilai dia tu saya rasa tak perlu saya cerita di sini kan. Nanti kalau yang lain-lain dengar terkejut pula. Balan, apa perasaan Balan? Masuk PAS, jadi heboh satu Malaysia, satu dunia pun dengan dia. Apa perasaan Balan bila kemasukan Balan dalam Pertama sekali saya terkejut, saya sedih dan saya hiba kerana saya sangat meminati tugas ini. Dah lah semasa saya menjadi jurulatih dulu, saya juga dianiayai di mana satu peristiwa buruk telah berlaku kepada pasukan saya. Apabila ini berlaku pada saya pula sebagai seorang pemula di mana saya telah terlibat selama 20 tahun, saya rasa malu juga kerana orang mesti cakap, kenapa dalam saat-saat begini saya menerima jemputan PAS? Tapi saya menerimanya kerana saya yakin kerajaan sekarang adalah kerajaan yang terbaik dari setiap segi. Bukan mereka nak marah ke, bukan mereka nak dendam ke, tetapi jadi sebaliknya. Jadi saya rasa ini adalah satu pelajaran bukan saja kepada saya, kepada semua masyarakat lah. Adakah ini sebagai satu contoh, satu kepimpinan yang matang, sepatutnya diraihkanlah apa yang pilihan rakyat Merahin di dalam pilihan peribadi lah, sama ada nak bersama-sama dengan parti politik apa-apa sekalipun, tapi sebagai pemimpin sepatutnya yang matang di dalam kerajaan. Adakah rasa tidak sepatutnya dilakukan lah? Saya rasa saya di sini yakin kematangan yang ada itu telah saya tunjukkan pada malam ini. Di mana saya tidak segan, tidak takut untuk menerima sijil saya sebagai ahli PAS tempoh hari, kerana saya tahu masyarakat kita juga di sini percaya bahawa kita ada rukun negara, kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itulah saya rasa kematangan yang saya tunjukkan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita tidak perlu bersembunyi ataupun takut-takut. Yakinlah kita ada kawan dan kita ada Allah, dan kepada bangsa lain anda ada Tuhan. Jadi yakinlah rezeki, kalau dah Tuhan kata hak anda, Allah kata hak kita, tak ada siapa pun boleh halang.
Jadi saya sekarang ni saya rasa yang paling dapat saya tengok sekarang ialah bagaimana sokongan daripada rakan-rakan saya lah. Saya rasa itulah rezeki yang terbaik yang telah saya terima setakat ini. Balan, ada soalan nakal sikit dari saya lah kan. Saya Awak boleh nakal. nakal ni. Apa plan ataupun harapan ataupun matlamat Amalan bila menyertai PAS? Adakah memang sekadar menyertai kerana memang hendak menyumbang, ataupun mungkin Amalan ada kedudukan tertentu? Sebab orang tu tanya, oh dia ni kalau tak kerana dapat jawatan tak sertai PAS, macam tu lebih kurang kan. So macam mana Amalan punya perancangan sendiri dengan PAS? Saya sebenarnya tak ada berhasrat langsung nak menjadi pegang jawatan apa di ketika masuk mewakili sebagai ahli PAS ni. Sebab saya tahu kemampuan saya. Saya hanyalah seorang pemula sukan yang biasa je. Dan saya bukan seorang ahli politik. Kalau nak suruh saya berpolitik, sikit-sikit tu boleh lah. Tetapi dari segi perjuangan, saya tetap sebagai ahli PAS. Perjuangan akan tetap saya teruskan untuk bangsa, agama dan negara saya. Jadi tidak semestinya saya jadi seorang pemimpin. Sebagai seorang bekas pemain bola sepak juga, saya harus bertanggungjawab untuk memastikan bangsa, agama dan negara saya ini sentiasa terpelihara dan sentiasa berada dalam kedudukan yang terbaik. Jadi contohnya datang daripada saya. Sebagai seorang jurulatih yang bertaliah, yang melatih kanak-kanak, saya melatih mereka bukan saja ingin menjadikan mereka pemain bola sepak yang baik. Saya utamakan mereka ini menjadi insan yang baik. Itu adalah lebih utama. Jadi saya rasa apabila saya masuk ahli PAS ni, saya telah menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan tidak semestinya saya menjadi seorang pemimpin. Kerana untuk menjadi seorang pemimpin, kita boleh masuk parti mana-mana pun. Kalau rezeki itu memang anda tertulis anda akan menjadi seorang pemimpin, maka menjadilah anda seorang pemimpin. Ini semua kita serahkan kepada Allah. Okay, Balan. Soalan saya ni mungkin tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku Amalan, tapi saya nak tanya lebih kepada ekspertis Amalan sebagai seorang pemain bola sepak dan juga pemerhati bola sepak. Okay, so sekarang ni Piala Dunia dah hampir ke hujung pusingan pertama. InsyaAllah pagi nanti kita akan nampak England Croatia kan. Tapi of course Amalan memang betul-betul ikuti sehinggalah Brazil Maghribi kan. Dan kita dapat lihat sekarang ini macam ada satu peralihan tau daripada the reigning force kat bola sepak dunia yang nampak sekarang macam agak macam menurun. Sebab nombor satu mungkin AG Argentina pun walaupun menang 3-0 pagi tadi kan, tapi still ada Messi yang umur 39. So kita nampak macam pasukan-pasukan yang tengah emerging macam Morocco, macam contohnya South Korea tengah emerging juga walaupun sambil memang dah tua pun. Macam Jepun macam tadi Amalan kata Jepun is one of the team that must be watched pada ketika ini kan. Kita nampak sekarang of course semua ada kecenderungan organisasi sistem sama ada 4-2-3-1 ataupun 4-1-2-3 ataupun 4-1-3-2 atau 3 tu lah. Dan kita nampak dia akan main channel kiri kanan, fullback dia akan block, akan bombat up and down. Dan kemudiannya yang biasa akan suka guna double pivot. Macam nampak Maghribi, Ayub Wadi, dia memang akan naik turun untuk cover ground, cover grass. Dan bila mereka bertahan, mereka bentuk solid 5-3-5-4-1 kan, tinggalkan seorang lagi kat atas untuk standby. Jadi Amalan rasa adakah ini akan menyaksikan tim-tim yang ada top ini akan rise up dan kemudian mungkin kita nampak pemenang Piala Dunia yang lain daripada the usual suspects. Jadi sekarang ni kita nak tahu pemenang Piala Dunia ya. Jadi dia tengok Okay, sekarang ni mengikut pemerhatian saya. Kalau dulu pasukan favourite ialah daripada Eropah, daripada Amerika Selatan dan juga Eropah dan Amerika Selatan lah. Dua tu je yang banyak yang setakat ni dah jadi juara. Tetapi sekarang ni bola sepak ni dah macam ekonomi dunia tau. Jadi shifting kan. Ekonomi dunia dah berpusing, di mana dulu kita banyak tertumpu pada Amerika, pada Eropah dan lain-lain, tetapi sekarang dah tertumpu kepada Asia, kepada South Africa, kepada CONCACAF. Jadi 3 benua ni sekarang ni saya tengok dah menjadi first tier. Mereka bukan lagi pasukan yang boleh dikotak-katikkan. Malahan ketika saya mengulas pertemuan di antara Brazil dan Maghribi tempoh hari, saya bercakap dengan rakan saya, Datuk Nurul Saleh. Datuk, saya lihat di sini Datuk, Maghribi ni sekarang ni dia mengajar Brazil macam mana nak main bola.
Jadi saya rasa tahun ini Piala Dunia akan datang daripada 3 benua yang saya sebut tadi. Brazil, Asia, Afrika, Mereka dengan CONCACAF. Jadi lihatlah tiga negara ini, dan jika betul ini hanya ramalan saja, kan? Tidak menunjukkan bahawa saya ini mahir, tidak. Tapi itulah, mungkinkah migration pemain-pemain daripada benua-benua ini yang banyak ke blok Eropah membuatkan shifting lah? Memang apabila mereka berhijrah bermain di Eropah dan juga di Amerika Latin, skill peribadi mereka meningkat. Apabila skill peribadi kita meningkat, confidence level kita akan meningkat. Seperti mana kita belajar lah. Apabila kita mendapat ilmu yang tinggi, kita berjalan mengharapkan masyarakat, kita punya confidence level bagus. Bola sepak begitu. Apabila kita mempunyai skill yang tinggi, kita mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bola sepak ini, saya rasa confidence level kita naik tinggi, dan pemain-pemain ini bagus ya. Mereka pulang ke negara mereka didik kawan-kawan mereka untuk menjadi sama level dengan mereka. Maka itulah kita lihat sekarang, tiga benua ini bola sepak mereka terus meningkat. Siapa yang anda pilih jadi juara tahun ini? Kalau saya pilih daripada awal dulu. Saya dan anak-anak saya ni, kami ni macam betting lah. Anak-anak saya, siapa jadi Johan. Anak saya yang nombor 1 tu dia cakap Holland. Anak saya yang nombor 2 tu dia cakap Brazil. Yang masuk first match. Nombor 3 tu dia cakap Belgium. Bila tanya bah macam mana bah? Saya pilih Japan. Macam. Jadi Pandang ke timur. dia orang ketawakan saya, tapi kita tengok macam mana. Okey. Itu je lah. Ada lagi soalan? Kalau tidak